Di Kedah terdapat lagi satu staycation yang unik yang tiada di tempat lain. Jadi, video kali ini aku nak bawa korang merasai suasana di Kampung Kura, Sek, iaitu Rock Village. Assalamualaikum. So hari ni, sekarang ni kita dekat Sek, Kedah. So hari ni kita akan check in dekat Rock Village dekat Sek. So sekarang kita on the way. Lagi dalam 20 minit kita mungkin sampai kot. Okay, alright. So disebabkan Rock Village ni kita tak boleh naik dengan kereta sendiri. Dia suruh naik dia punya 4x4 punya pickup. So sekarang ni dia suruh kita parking dekat bersebelahan dengan Wat Arun. So kat itu dia akan bagi driver pickup kita lah untuk naik ke atas. Kampung Batu. Okay, kita dah sampai dekat depan Wat Arun ni. So dia suruh parking dekat sini. So sekarang kita nak call dia punya driver dah, Mr. Nawon. Ni Wat Kura. So Wat Arun tak apa dia dinamakan Wat Kura lah sebab dia ada patung kura-kura rasanya kat dalam ni, ada banyak patung kura-kura boleh tengok. Mr. Nawon sudah sampai dan so kita follow dia. Dia naik pickup. Okay. Selesai load barang ke dalam pickup, kita orang terus gerak ke Rock Village. Nak okey ke? Ở trong cái chén gì nè chén. So kalau korang tak menginap, korang boleh juga mai sini. Dia ada parking sebelum tu. Boleh parking dan boleh call driver untuk pick up lah. Di sini diorang tak sediakan makanan. Jadi banyak jugalah barang-barang yang kita orang bawa. Antara barang-barang yang kita orang bawa ialah gula, lampu charging, kipas, power station dan kerusi healing, dan juga makanan basah untuk masak malam ini. Ayun. So kita dah sampai. Dia drop dekat Kabana ni. Sekarang kita nak check in sebab dia kawasan Kabana dia curam juga. So barang kita ambil, so kita check in lah. Dia macam first nya. Okay. So dia punya view dia memang main-main memang rasa lain lah. Memang cantik. Korang tengok view kat belakang ni. Oh, memang cantik kat belakang dah. Dia macam bukit tapi dia bukit macam lain sikit. Ada macam dekat Chiang Mai sana tu, Thailand sana tu. Oh, memang view memang awesome lah. Kalau ambil gambar ni memang elok.
So, sekarang kita nak masuk dalam ni. Dia first masuk lah. Dia punya kawasan pun macam ni. Dia cuba. Aduh. And so sini ada apa? So ni pintu dia. Mana buka ni ya? Okay, tolak aja. So kat dalam dia ada apa? Ada katil queen dan katil single satu kat ni. Ada bathrobe juga. Air mineral macam hotel lah, hotel. Mineral. Shower punya ni. Ni ada radio ke. Dan kipas, tapi kipas. So apa yang bestnya kat ini, set Cabana ni korang dapat private pool kat sini. So ni private pool lah. Memang khas untuk Cabana punya house. Selain ada pool kat sini juga ada apa? Tempat masak lah. Tempat masak. Dia macam nature punya ni, korang boleh masak sendiri, bawa makanan sendiri kat sini. So bawah ada tempat makan lah. Walaupun panas sikit, kita orang main pukul 2 lebih, 2.30 gitu. Tapi kita orang punya excited tu memang lain macam lah. Memang tak rasa panas dia tu. Rasa macam seronok main ni, rasa macam tempat something yang baru lah, tak pernah kita rasa. Wayak dah. Lagi kita mandi, boleh mandi rasa kat sini. So yang ni ada punya toilet. Ada macam bathtub punya konsep, tapi dia buat daripada macam simen. Dan apa yang bestnya kat sini macam hotel 5 star punya view nature kat luar ni. Wow. Lupa bagi tahu tadi, pengurusan bagi tahu kalau parking kena bayar RM5. Dan untuk transport tadi naik 4x4 kita kena bayar RM7 seorang pergi dan balik, untuk pergi dan balik. So dia punya jarak dari rumah dia ke sini tu agak jauh lah, dalam 4 minit 8 minit kot, 8-10 minit lah untuk sampai sini. Okay. So tapi kita orang belum bayar lagi, dia kata esok kot, dia pun busy tadi, mungkin nak pick up orang lain sama tadi. So kita boleh layan view duduk kat sini. Mungkin rehat sat, satu kita pergi ke kafe dia. Sekarang kita nak explore tempat ni. So kat sini ada macam untuk climbing sikit untuk budak-budak. Kat ni untuk naik ke atas. Dan kat belah bawah ni ada playground. Playground untuk kanak-kanak. Just satu playground untuk slide. So actually selain playground kat sini ada juga banyak macam ni, cactus punya garden. Ada banyak diorang tanam macam ni. Kalau korang nak buat ambil gambar ke apa, memang seronok kat sini. Belakang aku ni adalah unit Lamaiton. Dia buat macam plantar yang tinggi macam tu. So rate dia dalam 180 untuk semalam. So dia punya unit dia besar juga. Kita orang ada tengok besar, dan dia ada curtain untuk tutup dia. Tutup sikit lah. Kalau kata polo boleh ikut. Senangnya kat sini. Sini ada banyak prop untuk ambil gambar. Dan ni ada kereta, dan pokok-pokok ni bukan setakat pokok lalang saja. Ini
sini kalau korang duduk kat tu ambil gambar memang cantik. Dia macam gambar wedding yang Chinese duduk ambil tu. Cantik. So ada buai juga kat belakang ni. Dia ada belatakan batu besar je tu. So, kat sini ada macam tempat duduk ni. Kalau pagi-pagi tak apa, lewat petang ke minum teh kat sini, minum kopi memang healing habis lah kawasan ni. Tengok depan ni ada bunga. Korang akan rasa macam duduk kat overseas tu. Rasa relax kat sini. Cuma kalau tengah hari tu dia panas sikit lah, tapi kalau petang-petang sikit dia okey lah. Selamat datang ke Rock Village, Kampung Kura. Kura-kura kat belakang tu. Saja ke? Okey? So sekarang kita nak pergi dia punya kafe. Kita nak minum kopi dulu. So tangga dia agak tinggi lah, agak curam kat sini. Orang tua-tua mungkin penat sikit kot. Kita dalam kafe dah. Kita dah sampai. So dah macam buka kot. Okay. So kafe dia view kat belakang memang lagi mantap lah. Lagi cantik. Ya. Uy, ada kat sini lah, hati-hati. Apa? Oh, dia masih ada lagi ya. Ni drop kopi dia dulu. Oh ya. Dan nature di sini. Ni signature lah. Strong. Cuma sedap kot. Buat. Okay. So kat atas ni mostly menu ada kopi, soft drink, air mineral pada. Tapi view kat sini memang mantap. Jauh makanan kat sini pun dia ada jual juga. Air macam Maggi lagi apa lagi ya. Ada lah makanan side-side-nya untuk makan. So ni kopi pun harga pun affordable lah. RM8 aja kot ni. Rock Coffee. Tapi view memang korang tak dapat cari tempat lain lah. Memang marvelous. So dengan kata tadi dia kata kalau pagi-pagi mungkin kalau nampak awan kabut tu mungkin lagi cantik lah. Let's go. Jom. Oh. So lepas minum kita nak balik ke kita punya unit iaitu Cabana. Oh lupa, actually unit Cabana kita book untuk hari weekend 220, kalau hari biasa 180 saja harga dia. Okay. So macam sekarang pun agak panas. Sekarang kita nak pergi mandi kolam kot. Mungkin berenang dalam bathtub ke. Okay, yang tu yang specialnya dengan unit kita orang ni. So kat sini tak ada sungai apa, tapi cuma ada kolam je untuk unit Cabana kat sini. Sekarang kita nak mandi. Dia punya kolam dia.
Kolam dia tak dalam pun, dalam paras paha saja. Bolehlah untuk berenang budak seronok dalam 40 cm. 40 cm saja kat sini. Boleh, tapi view dah memang view nature lah. Dia guna air sungai, dia sebab tu nampak terus sikit kat sini. So panas-panas rendam kat dalam kolam macam ni memang menyegarkan. Sejuk. Betul tak Syifa? Seronok tak? Ya. Papa, apa kata? Yay! Papa? Tengok view. View belakang dia. Dia actually dia punya kolam dia ada terlindung sikit dengan batu besar macam ni. Dia kat side tepi ni kita nampak sana. So agak privacy lah di sini. So kat ini set meja dengan kerusi ni diorang tak sediakan. So ni kita orang bawa daripada rumah. Tapi kita orang letak sini. Kita boleh duduk relax kat sini. Sambil anak-anak mandi kat belakang ni. So bolehlah tengok diorang mandi kolam belakang ni. Sambil layan view yang healing. So kat sini dia ada tub kat sini. Sambil mandi boleh layan view yang awesome kat luar ni. Tengok kalau pagi-pagi mandi relax. Habis spa baring-baring sini. Macam hotel yang 4 star yang ada view nature tu. Jangan. So sambil lepak-lepak ni korang boleh online kat sini. So kat sini kita orang pakai Maxis, ada 2 bar 4G. So Celcom dengan kata kat sini line dia lagi elok. So memang tempat ni memang sambil relax boleh layan media sosial lah kat sini. Okay? Belakang aku ni, yang ni unit Casa Kanda. Rate dia semalam 130. So compare Casa Kanda dengan La Maison, dia punya depan dia tu dia ada macam balkoni sikit untuk relax apa tu. Dan unit dia tu dia ada ketin, waterproof ketin kat belakang dia. Okay. So yang ni Casa Kanda. So kat sini ada macam tapak campsite. Ni tempat parking. So kalau naik kereta sendiri rasanya untuk yang camping kot, rasanya dia orang boleh parking kat sini. Bayaran RM3 saja. Dan kat atas tu ada campsite. So yang belakang ni tapak campsite. Rate dalam 30 kot malam. Boleh lah, so kat belakang ni dah ada sinki dah. Toilet dekat atas. Sana ada toilet. So Kanda kat sini tempat dia orang panggil Casa Kanda. Dia macam still under construction lagi. Nanti dah siap nanti dia orang akan buat entrance fee lah. So nak masuk kena bayar lah kat sini. So ada view kat belakang ni. So kat ni dia buat macam konsep putih gitu. Memang cantik kawasan ni. Okey lah, tak lama dah nak siap. Nanti boleh main lagi.
So sekarang pukul 7.30 dan dia start buka lampu lah. Dan plug tadi pun dia buka awal 6.30 gitu. Sekarang 7.30 lampu dia buka dah. So kat jalan-jalan ni memang ada lampu. Lighting dia memang elok lah, memang cantik. Kita tengok tu kat belakang tu, Lau Mason punya camp pun dia ada lampu dekat setiap hut dia. Dan Casa Kanda belakang ni, dia punya lampu dia belakang ni, memang cantik. Dia start buka lampu dah. So kalau malam-malam nak jalan lepak ke apa, memang boleh lah. Memang boleh sangat sebab dia cerah kan. So belakang so cuma jalan nak masuk ni dia gelap lah. So kalau bawa kereta tu, kalau nak keluar malam-malam memang tak digalakkan lah. Tapi kat atas ni memang cerah. Memang cantik ke ni. So malam ni tak ada apa sangat aktiviti. Kita just masak masak burger. Anak-anak makan spaghetti je. So lepas makan kita mungkin pergi jalan-jalan kot. Tengok keadaan sekeliling. Okey, makan dulu. So malam-malam view belah ni dia gelap lah, memang tak cahaya tu. Tapi kat belakang sana tu dia memang ada cahaya dekat jalan. Dan dekat dia punya unit dia. Dia malam kat sini dia tak berapa panas sangat. Dia just okey lah, dia sejuk jugalah. Tapi tengah malam lagi mungkin akan sejuk lah. Sekarang ni dia pakai kipas pun dah boleh tidur lah. Sekarang dia bagi elektrik lagi sampai pukul 12. Dia ada plug point. So pukul 12 lagi dah habis. Kita orang ada buat pakai power bank. Pagi, so sekarang pukul 6.45. So cuaca masih lagi gelap. And sekarang kita nak bancuh air kopi kot. So dia waktu malam dia tadi memang sejuk. Kita orang tutup semua tingkap pun memang rasa sejuk lah. Tapi tak ada lah macam kat kamera tu. Tapi memang sejuk lah. Kalau buka tingkap lagi mungkin lagi sejuk kot. Pukul 12 pun, 12 lebih kot dia dah tutup dah dia punya generator dah. So plug point apa elektrik pun tak ada lah. So pagi ni kita orang masak roti canai lagi. Dan kita baru nampak awan kapet kat belakang ni. Nampak kat belakang ni? Dia awan tu baru datang ke sini. So memang cantik lah. Tapi kalau ada hujannya itu rasanya mungkin view dia lagi mantap lagi lah. So since dia bagi dulang ni, dulang rotan ni estetik kita ni, kita nak breakfast tepi pool. Memang nampak macam eksklusif lah. Bukan makan breakfast tepi pool. Okay. Actually naik atas ni, naik kenderaan sendiri pun ada je. Tu kita nampak banyak je kenderaan naik atas ni. Naik Ativa. Okay, kenderaan rendah mungkin tak digalakkan kot. Tapi SUV memang boleh lah naik atas. By the way, kalau stay sini better check dengan pengurusan dulu. Boleh naik kenderaan sendiri tak? Tapi kalau yang mai untuk walk in saja, minum kopi, rasanya boleh je naik kenderaan sendiri.
So sekarang dekat pukul 10 lebih. Dan cahaya matahari pun dah naik dah. Kita pun dah start packing untuk balik dah. So kat ni agak panas lah. So unit sana pun panas. Sebab tengah hari panas. Okay, sekarang kita nak check out. Kita dah call dah Mr. Nawon untuk main ambil. So barang semua dah ready dah. So sekarang kita orang tunggu dekat ni kereta ni. Cuba teka ni kereta apa. Inilah kereta yang dari cerita Flintstone. Kereta yang Flintstone Night lah. Cerita tu budak 90-an tahu kot kereta ni. Berakhirlah perkongsian di Rock Village Safe. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Terima kasih.